Okay guys, Assalamualaikum. Minta maaf, saya nak buat point of view kutip telur. Tapi telur dah kutip, lupa nak tekan butang rekod sebenarnya. Okay, tapi telur ada je lah sampai 8.30 pagi macam tu. Dia keluar secara sikit demi sikit. Banyak lah dia punya, apa orang kata, kos-kos lain yang kita tak kira. Macam itik ni, pertama kalau korang bela, contoh 15 ekor, 13 ekor ke kan, so korang tolak dulu. Benda pertama korang kena tolak jantan dulu. Okay, sebab jantan tak bertelur. Tapi kalau kau bela anak ikan jantan, dia ada telur 2 biji lah tapi kan. Tapi kalau orang kata apa, bela itik ni, jantan memang tidak menghasilkan telur. Okay, so korang tengok ni, RM2. Ceritanya macam tu lah kan, cerita orang yang tak berniaga punya kira-kira kan. RM3 ceritanya macam tu kan. So daripada 15 ekor tadi, katakanlah 5 ekor jantan, so rata tu tinggal 10 ekor betina. Tapi telur tak boleh keluar 10 biji bang satu hari. Dia boleh pergi lebih kurang 80 ke 90% kan. Kalau banyak 90 lebih persen. So kemungkinan satu hari kau boleh dapat 8 biji per 10 ekor betina. Itik ada 15 ekor. Jadi yang 5 ekor tadi tu korang kena destroy lah, kena hapuskan, sembelih ke yang jantan tadi tu lah. Tapi kalau kau sugar mami duit banyak, kau belalah anak ikan yang ada telur tadi macam tu. Tapi dekat dunia itik tak berlaku macam tu. Okay, tinggallah 8 biji satu hari kau boleh dapat per 15. Tapi jantan tadi korang kena buang lah. Okay, jadi tinggal 8 biji per 10 ekor betina yang menghasilkan telur. Jadi dia take turn 8 biji hari ni, mungkin besok 9 biji, lusa 7 biji, lepas tu 9 biji. Dia macam itulah, dia bergantung pada stress level dia. Okay, dia tak berlaku macam ni 2, 4, 6, 7 biji itik 10 ekor. Oh sedap. Saya dia tak berlaku. Itulah berniaga. Okay, ada masa banyak, ada masa sikit. Faham ke faham? Lepas tu orang cakap sonok kutip telur. Dia memang sonok bagi orang yang tak pernah bela. Tapi kalau dah bela, dia biasalah, rutin macam pergi kerja cuba orang berniaga cakap, wah sonok kau pergi kerja pukul 8 pergi, balik pukul 5 kan, senang, gaji masuk. Dia macam itulah, cakap saja. Jadi kalau kau dah ada nama, kau dah ada kau punya strategi sendiri, dah ada bekerja, korang boleh shortkan dia punya apa tu, dia punya masa, korang boleh rehat sikit. Tapi kau ada kos untuk bayar gaji pekerja pula. Macam itulah. So berniaga ni tak mudah. Kalau tanya saya nak beli itik zaman sekarang ni, korang perlukan at least nak bela 1000 lah, at least 1000 ekor. Korang kena ada dalam 50 ke 60k. Untuk makanan dia, untuk bina reban dia. Ni semalam baru tanam. Tengok cantik kan. Pucuk haji. So siapa-siapa yang nak keratan Ajinomoto, nak buat tanam, ataupun nak beli pucuk Ajinomoto, nak meniaga pucuk Ajinomoto, boleh roger saya. Okay, yang nak beli sikit-sikit seluruh Malaysia boleh order kat TikTok dengan Shopee Shop saya. Okay, so pucuk haji tu macam ni lah. Ni pucuk haji, kita patahkan je. Bit daun dia ni goreng boleh makan. So itik pun makan. Itik pun suka mbak. Mbak. Mbak berebut dia suka daun-daun ni. Mbak. So macam itulah. Okay, apa-apa, terima kasih belum follow saya, minta tolong support follow saya. Okay, kita akan continue kutip telur ni sampai pukul lebih kurang 8.30. Macam itulah. So ada orang bantu saya. Dah selesai dah. So yang lebihan ni biasanya saya duduk sini sampai pukul 8.30 untuk saya buat aktiviti lain. Tanam-tanam pokok, mengemas, apa yang saya suka lah, dekor-dekor ke, macam itulah. Okay, apa-apa Roger.